Oh my freaking dynamite kiss. Kalau Would You Marry Me adalah 10/10, yang ini 100 per bom atom. Dynamite, bom atom, nuklear, you can name it. Dia punya perasaan tu tengok macam bercampur-campur. Korang kita love. Oh my god, Jang Ki Young memang sumpah paling helok sekali. Like, this is like the hero. Kita love. Storyline memang simple. Perempuan yang jumpa lelaki waktu percutian, of course lah dia orang fall in love kan. Pada hari yang sama, perempuan tu pergi tinggalkan dia balik. Sebab apa? Sebab mak dia sakit. And lelaki tu tercari-cari perempuan tu siapa. Dan bila lelaki tu balik kerja dekat syarikat bapak dia, rupa-rupanya perempuan tu dalam tim mak-mak yang ada anak, ada husband. Babe, perempuan dia terpaksa menipu untuk dapatkan kerja tu. Tapi lelaki ni tak tahu dia tipu. Faham tak? Dia macam konsepnya tipu, menipu, bom atom, nuklear, semua dalam Dynamite Kiss. Sebab perasaan dia yang meletup sebab kiss tu ke? Atau perasaan dia yang sangat sayang kat perempuan tu? Korang. No wonder drama ni nombor 1 dekat Netflix. Sebab dia sangat entertaining. Dia memang sangat love. Sumpah. Kau akan macam excited. Tapi kau akan sakit hati sebab baru je ada 4 episod dekat Netflix. Cerita ni semua ada 14 episod guys. But tolonglah, if you cari love story, ni memang K-drama yang love story yang better dari semua. Yang semua tu tolak tepi. Kita nak tengok apa? Dynamite Kiss. Namanya kat comment section korang lain ke tak? Okay? Kita love.